Part 3 sebelum majlis perkahwinan dilangsungkan. Biar kampung macam biasalah, masih bersemangat. Asal di Padah je mesti turun nolong. Kali tok sidaknya nolong angkat barang sidak pelamen lah. Untuk sewaan pelamen kali tok, owner make sidak belah kampung Tanjung Bundung. So semua pengangkutan menggunakan jalan air lah. Macam yang kita orang tangga tu, naik bot tambang, naik bot. Di kampung kami orang tu macam biasalah, semua barang loading di JT Pending, baru kami orang loading ke kampung. Tu lah rupa pelamin untuk majlis kali tu, geng. Si sampai di sini aja, geng. Tu second trip. Untuk second trip tu kami orang ngambil sidak periuk belanga lah. Tak tapak, tak cangkir, apa semua. Okey, perahu lah. Macam biasa dari JT Pending buat ke Kampung Muhibah. Tu semua disewa daripada Kampung Tebuan rasanya. Itulah akses pengangkutan kami orang. Sebab kini tu pun tengah proses maulah jeraya darat. InsyaAllah dalam masa setahun mungkin siap lah. Alhamdulillah jualah diam di kampung tu agak mudah kerja kata orang. Bukan mudah kerana apa, bukan kerana duit. Semuanya mudah sebab sidak di kampung suka tolong menolong. Macam tu lah. Bak kata orang, semua kerja yang berat pun jadi ringan. Tu lah program kami orang kali tu. Untuk next program kami orang lepas tu, kami orang akan nyiapkan kopi lah. Dah kursi meja semua. Ialah untuk video kami lepas tu.